Betul ke ni? Dekat airport ni pula yang dia tak makan ni itik ni. Okey, ada 2 ekor itik dengan ikan kap. Ikan kap tu ikan koi. Besar-besar ni. Sebab kita tak boleh bagi makan. Itik 2 ekor, ada tengok ikan dia. Oh, besar-besar ikan dia. Dia menunggu orang bagi makan tapi tak agak ikan ni rasanya bukan jenis ikan koi ni, kap merah tak saya pun tak tahu. Kelah dah ada kat sini diam dia dah. Okey, kita orang bagi makan ikan. Godang-godang ikan ni. Ikan dia besar-besar. Tengok tu. Orang bagi makan ikan. Ada jual makanan ikan, ada jual kat sini RM2 je satu paket. Banyak juga. Okey, baling. Uish, dengan itik pun tumpang sekali. Geramnya kan. Uish. Oh dia. Ni tengok ha. Ya Allah. Tabur pergi biar, tabur pergi. Wah, besar ni. Dapat 2 kilo seekor tu. 2 kilo lebih ada tu. Allah. Rasa dia boleh makan ikan ni. Waktu ada ikan keli lah. Oh, besar ni ikan keli dia. Tu. Besar. Besar ikan keli dia. Tu yang menganu tu. Tabur kat yang menganu tu. 2 ekor ikan keli sebab saya nampak misai. Yang kecil ada ikan keli dia. Oh, tak dapat nak bagi seorang ekor. Nasib kau lah berubah. Cuba dekat tengah sikit. Beri kat tengah sikit. Dia berubah kat situ pula. Wah. Ya, saya pun lah. Rasa tu. Uish, dah jatuh pula telefon aku kan. Uish. Allah, ikan keli pun sama. Wah, ikan keli ni salai masak lemak lada api. 2 ekor lah. Memang 3 ekor. Ikan keli ada 3. Oh, besarnya. Besar tu ha. Tengok, you tengok kepala dia tu. Ush. Apa dia? Habiskan lah. Habiskan. Aisyah, tak nak lagi.
Beli dah apa ni? Dia satu kakak satu. Kenyang lah dia kan. Hui, ya Allah. Ya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar saudara semua? Semoga sihat semua ya. Kita berjumpa lagi pada hari ini 15 hari bulan Mei. Saya berada di Fraser Hill bersama adik-adik saya. Dalam bersara-bersara ni kita pergi mancung lah. Okey, kita pergi makan malam ini hari kedua. Esok balik. Kita lihat restoran kedai makan. Jom kita pergi dulu. Di supermarket sana makan. Grilled chicken. Restoran Alfred. Ni tengah makanan. Okey, saya tunggu. Ini kedai Cendera Hati. Tengok. Ini kedai Cendera Hati. Penjual. Filmnya. Okey. Lagi semua dah ada makanan sekarang. Alright. Ni dah datang air dia, ni air longan. Wah. Okey. Okey, ini masuk. Oh, masuk lah. Orang jalan bukan yang mahal. Okey lah, gini. Makanan dia macam besar. Okey, semua dah selesai. Habis. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Jangan lupa ya, subscribe NS Vlog Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.